Ustaz, saya sebelum ni banyak tinggal solat. Saya dengar ada orang kata jika tinggal solat, kita tak boleh solat sunat macam solat tarawih. Tak boleh. Betul ke? Baik. Sebenarnya jawapan ringkasnya adalah tak betul. Jika ada yang mengatakan orang yang pernah tinggal solat tak boleh solat tarawih. Hukum sebenar adalah solat tarawih ini adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat yang ianya khusus dalam bulan Ramadan. Walaupun seseorang itu dia pernah banyak meninggalkan solat fardu sebelum ini, banyak dosa, lama tak solat, dia tetap boleh dan sangat digalakkan untuk solat tarawih. Cuma perlu faham perkara permasalahan ini. Jika seseorang masih lagi meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka dia wajib dahulukan solat fardu. Berdosa besar jika sengaja tinggalkan. Tarawih dia tidak menggantikan solat fardu. Solat tarawih ianya tidak menggantikan solat fardu. Solat fardu itu ialah tiang agama. Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah solat. Jika dulu tinggal solat, sekarang nak berubah, alhamdulillah, itu adalah satu yang Allah masih pilih kita. Yang perlu kita buat adalah bertaubat bersungguh-sungguh. Mulakan solat 5 waktu tanpa gagal. Kemudian qada solat yang tertinggal sikit demi sedikit. Kemudian solat tarawih macam biasa. Tidak ada larangan untuk tidak solat tarawih. Malah tarawih boleh jadi permulaan taubat dan perubahan hidup. Jangan terpedaya dengan bisikan syaitan. Kadang-kadang bisikan syaitan itu yang mengatakan bahawa dulu kau tinggal solat banyak, tak layak pun nak buat tarawih. Itu adalah perangkap. Dalam bulan Ramadan, syaitan ini dibelenggu sebagaimana disebut dalam hadis sahih. Tetapi nafsu dan kebiasaan lama masih ada. Jadi jangan berhenti untuk buat kebaikan hanya kerana kelalaian yang lalu. Wallahu a'lam.